Kalau dapur luas, ada saiz besar yang boleh jadi centerpiece dapur. Letak dekat tengah pun cantik, letak tepi dinding pun masuk. Sejak ada kitchen island ni, rutin dapur saya berubah. Masak jadi lebih cepat sebab ruang dah tersedia. Kemas dapur pun jadi lebih senang sebab setiap barang ada tempatnya sendiri. Kadang-kadang ahli keluarga duduk sekitar island ni sembang, minum air, tunggu makanan siap. Dia bukan lagi sekadar perabot, tapi jadi satu tempat berkumpul. Kitchen island ni bukan benda yang kau rasa wajib ada. Sampaikan kau kena cuba dulu, lepas tu baru kau sedar banyak ruang dapur boleh digunakan. Tak ada lagi countertop penuh. Kalau ruang dapur rumah kau jenis tak pernah cukup, Serious Kitchen Island ni boleh ubah cara kau guna dapur. Segeralah check out sekarang dan rasai sendiri beza bila dapur ada ruang khas yang betul-betul berfungsi.